Lepas tengok cerita Doraemon tadi, teringin pula tengok dia makan dorayaki tu. Jadi saya try buat pancake ala dorayaki. Gebu, lembut dan sedap sangat. Jom kita start. Mula-mula pecahkan je telur dan susu full cream. Minyak masak, letak esen vanila sebab kita nak elakkan hanyir, gula pasir dan ayak tepung gandum dengan sedikit baking powder. Gaul sebati dan jadilah adunan pancake. Buka api paling kecil dan panaskan kuali non-stick. Bila kuali dah panas, baru tuang sesendok kecil adunan. Dan bila pancake dah nampak bubbles macam ni, maksudnya dah boleh alih. Jadi korang alih je pancake dan lepas tu tutup kuali sebab kita nak bagi dia naik sikit dalam 30 saat macam tu. Dan lepas tu boleh angkat. Cara nak buat style dorayaki, korang ambil je 2 keping pancake dan letak chocolate spread dekat tengah-tengah. Lepas tu tekan-tekan sikit. Kalau ikutkan dorayaki ni tekstur dia lagi padat tau, tapi saya lebih suka tekstur pancake sebab lebih lembut dan fluffy.